Cara nak masukkan yang baru ni, kan ada benda ni kan, tempat pembuka dia tu. Korang tekan ni dulu, lepas tu korang masuk dalam tu. Okay, nampak? See, dia dah fit. Bila dia dah fit, kita letakkan je skru, lepas tu kita pusing je lah. Tengok jadi tak jadi Tengok, cara dia macam tu je guys. So tak susah, tak payah tukar benda-benda yang mahal kalau kau boleh dapat benda yang murah. Orang kata apa, membazir. Jangan membazir guys. Right. So pusingkan je, fitkan je dia punya skru. Okay, masukkan je. Masuk betul. See, dah boleh pakai. Nampak? Macam tu je guys. Dapatkan benda ni guys, supaya kita korang boleh letak barang-barang lah yang sepatutnya. Okay, tak adalah nampak buruk sangat. Okay, nampak guys.